Cara urus gaji 2,500. Ramai orang yang bergaji 2,500 tapi hujung bulan tetap kosong. Duit entah ke mana. Save, tengok video ini sampai habis. Gunakan formula 50-30-20. 50% untuk keperluan wajib, rumah, makan, bil, transport. Lebih kurang 1,250. 30% untuk kehendak, shopping, lepak dan hiburan dalam 750. 20% untuk simpanan, 500 sebulan. Dari 500 ni, buat pembahagian bijak. 250 simpan dalam akaun gap dengan harga emas hari ini 588 segram dapat lebih kurang 0.42 gram sebulan. Setahun jadi 5.1 gram. 5 tahun dah dapat 25 gram emas. Sekarang tengok potensi untungnya. Tahun 2020, 25 gram bernilai sekitar 5,500. Hari ini nilainya hampir 14,500. Kenaikan lebih 160% dalam 5 tahun. Kalau anda konsisten simpan setiap tahun, nilai simpanan makin besar tanpa perlu buat apa-apa. Fakta penting emas terbukti naik lebih 10% setahun selama 10 tahun dan tahun ini sahaja dah naik lebih 40%. Nak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah 100 melalui akaun Get Public Gold? Rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing cara simpanan emas yang terbaik untuk anda.